Assalamualaikum, salam sejahtera. Welcome back to Easy Fast. Terima kasih kepada yang telah menekan tombol subscribe dan tombol loceng. Yang belum, jangan lupa subscribe dan tombol loceng untuk notifikasi awal video-video terbaru daripada channel ni. Okey, bila tarikh pembayaran STR fasa 3 bagi Semenanjung dan Sabah dan Sarawak kecuali pedalaman? Admin cakap selain pedalaman. Baik, untuk pengetahuan semua ya, kawasan pedalaman Sabah dan Sarawak ya, ada yang telah menerima pembayaran fasa 3 mereka. Okey? Kita kena faham masuk pedalaman. Pedalaman di Sabah dan Sarawak bukan macam kampung-kampung biasa di Semenanjung, tidak. Tapi sangat terpencil. Okey, dan mereka ni telah dilaporkan ya, telah ada yang menerima dan kelihatan benarlah. Memang benar ada pembayaran untuk kawasan pedalaman Sabah dan Sarawak. Persoalannya dekat sini, bila pula pembayaran untuk Semenanjung dan kawasan-kawasan Sabah dan Sarawak yang lain? Bila? Okey, apabila kita merujuk kepada tarikh, kita kena faham dengan jelas ya. Kenyataan rasmi haruslah ada sebelum kita beritahu pembayaran secara berskala besar untuk keseluruhan penerima. Okey, itu dia. Jadi selagi tidak ada sebarang pemakluman, kita kena faham pembayaran itu tetap diletakkan pada fasa asalnya. Begitu cerita dia. Okey? Jadi timbul soalan, kenapa pedalaman Sabah dan Sarawak ni diawalkan sikit? Okey, jawapannya kerana kawasan pedalaman di Sabah dan Sarawak sangat terpencil dan akses mereka untuk ke bandar, pergi ke bank, untuk menunai di kaunter ataupun untuk sebarang urusan ya, sangatlah sukar ya. Ada kawasan pedalaman di Sabah dan Sarawak yang terpaksa merentas sungai, ya, sungai besar dan hutan rimba sebelum dapat menemui jalan besar. Baru boleh pergi ke bandar. Jauh. Ada yang mengambil masa sehingga 2 jam baru sampai bandar. Ya, pekan. Baik. Itulah sebab ianya diawalkan. Dan perawalan untuk setengah penerima di pedalaman Sabah dan Sarawak ini bukanlah bermaksud kesemua penerima STR akan dapat awal. Tidak. Jadi dalam bahasa yang mudah kita nak faham, tarikh pembayaran bagi fasa 3 STR bagi kawasan Semenanjung, keseluruhan Semenanjung dan sebahagian besar Sabah dan Sarawak, okey, ia tertakluk kepada pengumuman daripada semasa ke semasa dan ia berada pada fasa asalnya. Okey, yang menerima awal ni ya, apa yang admin dilaporkan, ada yang memberitahu ya, hanyalah segelintir penerima dari pedalaman Sabah dan Sarawak sahaja. Admin ulang pedalaman. Bukan kawasan bandar. Kalau setakat Sandakan, Kota Kinabalu, Kota Belud, itu belum pedalaman lagi. Okey, belum cukup pedalaman lagi. Pedalaman yang betul-betul pedalaman di kawasan yang sangat pedalamannya, seperti daerah-daerah yang kita tak pernah dengar pun. Itulah dia, kawasan-kawasan pedalaman yang ada penduduk dan mereka layak menerima pembayaran STR 2025. Golongan-golongan ni saja yang dapat awal. Tak ramai pun sebenarnya. Pada hakikatnya tak ramai lah. Kalau nak bandingkan dengan keseluruhan penerima STR 2025. Okey, jadi tentang pembayaran yang diterima awal oleh kawasan-kawasan pedalaman ni memang benar ya, segelintir yang layak dan tinggal di kawasan pedalaman ni dapat pembayaran mereka. Okey, tapi itu tidaklah mencerminkan STR fasa 3 secara amnya akan dibayar awal. Rasanya pada beberapa tahun lepas pun ada berlaku kejadian seperti ini yang mana penerima pedalaman ni tapi walau bagaimana pun memang benarlah ada yang menerima awal tu ya. Tidak dapat dinafikan ada. Tapi kawasan pedalaman sahaja. Okey, semoga jelas apa yang saya sampaikan dan sebarang pemakluman terkini apa pun kita kena tunggu yang rasmi daripada pihak kerajaan melalui Lembaga Sederhana Negeri ataupun Kementerian Kewangan. Tarikh sahih. Okey, tapi buat masa ni kita stick pada fasa 3 tu bulan Ogos. Kalau ia ada di awal pun kita tunggu je lah kalau ada. Ia akan dimaklumkan secara sahih nanti. Baik, semoga jelas dengan apa yang disampaikan. See you guys in the next video. Assalamualaikum. Bye-bye.